kasut. Kena buka kasut. Ada kata baik mas. Hai. Bau belacan nak bang? Meminta ya abang. Tak. Mentah. Macam. Sabar aja. Nanti tak arwah abah tadi. Pernah hari tu bang. Kalau ada arwah abah. Pernah hari tu makan Soho. Lepas maghrib ada buat makan. Ambil gambar. Lepas maghrib. Banyak bunyi. Kita bagi telefon makan dulu. Kita makan kemudian. Kenyang. Dah kenyang dah? Dah lah kita bayar dia. Kita bayar lagi kita makan. Dia makan lagi. Apa-apa dia dulu makan. Yang mana tu makan. Okay, makan. Kan habis, kena lagi tinggal. Ada lagi tinggal. Simpan kenangan. Belut kan? Belut. This is belut. Timun. Dah, kita dah makan. 16,240. 9,240. Kita cari makanan halal. Semuanya. Dia siap ajar macam mana nak makan je. Macam mana nak makan dia akan tunjuk je. Macam Malaysia potong-potong baru makan. Dia nak makan baru potong ya. Nampak macam ni pakai chopstick. Makan burger makan chopstick tau. Okey. Dia tertutup. Takut kena kat badan. Angkat nanti baju kau kena foto. Dia makan apa? Ini sudah malam. Macam ni macam ni. Kita orang belum makan, kita makan dari pagi. Makan. Kita makan apa nasi dia? Nasi tanah. Ini famous kat sini. Okey lah, tanda hadir. Kita makan kat kedai famous TikTok. Mana yang kurang sibuk sangat. Benda famous dekat TikTok. Kenapa Wati ada sudu? Ni ada juga abang. Dah panggil tadi. Ni yang paling famous ni. Aku tak tahu apa hasil ni. Kita sama-sama makan. Nasi kat bawah. Tanya kau. Mana yang Kari. Bukan, kari. Ada fork tak? Lakam. Kita makan restoran apa? Restoran apa? Kamahan. Restoran Pakistan. Restoran Pakistan. Makan malam. Apa nama? Sejuk-sejuk sangat ni. Sos. Pudina. Kebab. Kebab. No. Garlic. Baik ni. Minta kuah lah. Ada kari, no? Dia ini saja. Kita Okay, never mind. Thank you. Kita jumpa kebab kat sini. Kita cari kedai makanan halal. Kita kat kedai ni. Tapi biasalah, dia kedai halal tapi ada jual-jual juga air-air. Kedai dia. Sebelah tu ada minimart untuk barang-barang halal. Sesiapa yang datang nak masak tu boleh lah.
beli barang kat sini tu masuk. Malam ni sungguh 300. Ni masuk juga. Ini satu. Dua. Nak dua. Ayam seko kita makan. Ya, seko. Boleh lah. Saya nak try yang coin. Yang coin. Waffle. Nak try juga. Cheese dia, Mak. Dia mati. Kat pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Tahi tengah lah. Ambil dia. Pangang. Yulah. Tahi tengah ya. Jangan jadi macam ni. Umi tak sampai. Lagi tengah. Lagi tangan. Tak nak. Pusing. Dia punya ni pusing. Oh nampak kau tak jadi macam ni. Berapa tengah? Kalau gigit ni. Dadah. Tutup dengan Nintendo makan. Dia dah mi. Wah. Dia nak try makan ketam. King crab. Abang nak rasa. Rasalah sini lain. Kita orang dah pernah makan yang bapak ni besar tu. King crab. King crab sini lain lah. Korang makan lain. Aku seko dulu. Ya, dulu. Saya makan king crab fresh dari pasar Jepun. Macam sama lah Jepun ni. Ini nak makan. Ini. Saya nak bawa bergaduh. Dry sauce. Yes. No sauce. Direct to eat. Oh, terus pergi. Oh, Okay. apa ni? Cuma makan king crab in Japan. Sedap kah? Wah. Rasa apa? Mana? Mana? Enggak. Tak lah. Tak payah tak apa-apa pun sedap. Kita cek makan sebelum kita balik. Kat Shibuya. Kita beratur. Oh bukan. Ya ke? Takkan beratur. Bukanlah. Yang beratur tu lain ke? Kita try makan halal wagyu ramen tu. Tak tahu? Hai. Oi, apa hal masuk lorong gelap ni? Oi, beratur. Kita tengok makan menu dia. Okay, jom kita try. Dia makan kat sini, boleh pilih.
Nak level pedas tu level apa? Si ada level Indonesia, Korea, Malaysia, semua ada. Apa level pedas kurang boleh pilih. So ni makanan-makanan dia lah. Macam lah wa'yu lah apa lah. So kami pilih yang ni lah. Set ni. So makan kenyang-kenyang. Last day makan. Kedai ramen wa'yu Shibuya. Thank you. Thank you. Wah, macam tak muat je table kita ni. Ramen wa'yu. Level 2 punya pedas ni saya turun level 1. Terlalu lambat. Level 2 kan. Level 3. Dia turun level